Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat sejahtera. Jadi hari ni kita nak buat apa? Kawan, kita nak mancing guys. Hari ni kita nak mancing dekat Pulau Pangkor. Jadi tengah set up IB, tengah pump. Sekarang kita tengah pump. Jadi sekarang kita kat pot lancak IB. Okay, itulah. Kita nak pergi mancing dulu. Tengoklah ada apa. Okay. Hari yang cerah, airnya biru. IB set up. IB pun biru, air pun biru, semua biru. Jadi kita kat sini nanti nak parking dulu. Lepas tu kita turun. Tengoklah macam mana hasil hari ni. Kita tak tahu nak pergi belah mana. Nak pergi sini ke sini tak tahu. Kita tengoklah Mari. Okey, kita dah siap pasang IB kita. Okey, nanti dah turun baru saya buang tayar lah. Saya pasang macam ni lah. Saya akan pasang tayar dulu kat seorang kan. Ini boleh bantu barang-barang semua anak kan. Tu. Okey, jadi kita pasang tayar dulu baru kita pasang enjin. Lepas tu kita tolak masuk naik laut sikit. Dia dah ringan dah. Okey, ni kita ada sahabat kita daripada apa ni, Teluk Intan. Teluk Intan ni, Zainal. Yang ni nama apa bang? Jeff. Jeff dengan Zainal. Okey, kita turun. Tahu depa pergi kat mana. Tidak apalah, kita jumpa geng AB kan. Kita ambil nombor telefon, kita buat kawan baru. Setup saya ni ada sauh. Okey, untuk ikan. Lepas ni bawang jik. Ni barang-barang berjadah apa semua, baju ke apa yang apa beg duit ke apa dalam ni lah. Kita tutup macam tu kan. Kita tak pasang. Tu pun ada barang sikit, nak tekai apa semua. Dua tali tangsi. Sini tong minyak kan. Jadi kita ada ruang kat situ lah kaki kita. Dia sempit je sebenarnya. Tapi boleh lah untuk 2 orang. Untuk 3 orang sempit sikit lah. Untuk 2 orang ni, untuk orang depan lah ada ruang. Okay, itu dia. Okay, okay, kita buat siap-siap. Ni. Okay, split ring. Dan ni split ring, kita buka, kita masukkan dalam tu. Sewell ni. Okay, macam tu je. Okay, ni kena Mighty Jig punya. Yang ni nelayan randuk punya. Kasih hook. Okay. Jaga ombak belakang. Ombak ke? Boleh nampak lah. Okay geng, kalau korang boleh nampak kat situ ada Manharo. Dia buat apa ni? Kayak ini IB rubut besar. Okay, hari ni memang hari ikan lah guys. Ramai. Kita tengok dulu kan ada hasil. Okay geng, kita dah nak sampai ke destinasi kita. Ambil trolling. Ikan-ikan insyaAllah. So destinasi kita di situ. Sampai ada IB dah di satu. Dah simpan. Okay lah, kita tengok macam mana. Ada ikan tak ada ikan? Dapur pula tu kan. Timbul daripada sana sampai sini. Kita tengok benda apa. Mana tak nampak? Benda apa yang timbul tu? Apa dia Ais? Apa benda pula ni? Ada Ais? Lampung. Benda apa?
Pelampung apa ni? Pelampung. Tak payah kacau dia, ambil dah. Jangan dekat. Cuba dia tengok ada apa. Angkat. Ayah angkat. Dia hanyut, pelampung hanyut. Saya tak nak angkat. Kenapa ni hanyut? Hanyut ke sini kan? Kat sini. Ni kan? Putus ni. Dengan tu Nanti tali dia. Tapi kita tak boleh ambil ni. Tak lagi orang salahkan kita pula. Apa nanti polis ke marine ke apa ambil kot. Saya pun tak tahu apa benda ni. Kampung apa ni? Nanda ke apa? Nanti tali tu. Saya tak berani lah nak ambil bang, geng. Memang. Tapi tak apa kot ni siang. Bot-bot nampak kot. Tapi kalau malam bahaya ni kalau bot langgar. Kita, tapi bukan hak kita pun tak berani biarkan dia lah ya. Nanti poli ke apa ambil lah, poli mari. Takut kita. Okay. Hey, kan kita punya. First ride. Kan apa? Belacok. Kan belacok. Hey, first ride kan. Lepas belacok Lepas. Nak belacok. Tak buat umpan lah. Ikut lah. Lepas. Licin-nya ikan ni. Kena dah. Dia makan ke? Ha? Dia makan? Dia makan jik. Fake jik. Tok makan terus. Kerapu kecil. Kerapu kecil. Tak apalah, first ride yang. Tak apalah. First ride, semangat. Pemberi semangat. Nak ke? Nak kan? Okay, kita lepas kecil. Kita cari besar Ada? Okay, ice ride. Ikan apa? Oh, boleh. Ni boleh kita buat ikan kering. Ikan kerapu slipper. Buat ikan masin. Tunjuk sikit sini depan ni. Tu dia guys. Jik dah. Jikdang. 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 Jik berhudang sikit. Kita jik tong. Jik bersotong sikit. Bau yang bahagian yang tak ada bulu-bulu ni. Okay. Macam tu je. Okay, ada orang kecundang ni. Kecundang. Jiwa yang kecundang. Tengok muka sikit. Tengok alun tak ada apa pun. Ini sudah kecundang. Tak tahu mana hang ni. Tak tepi dah, kita tepi jom. Kita tepi sana. Dalam serai ni. Serai pula baru nak pindah tempat. Dah serai. Kapu ni. Oh, kapu. Selipar. Selipar kan. Ni sok tok ikan masin ni. Lama dah tak buat ikan masin. Kapu selipar ni memang goreng liat. Tapi kalau buat ikan masin, sedap. Cuba try. Okay, ikan masin ni. Ais sudah babuk. Tengok. Apa ni? Ikan Jepun. Ikan Jepun ni. Ikan Jepun. Ikan Jepun. Boleh ambil? Ambil lah. Ambil. Oi, sedap ke tu? Ikan karang kot. Ikan karang, ikan apa tak timun dah bawah dah. Ikan bayan tak nak. Itu ikan bayan. Ikan apa ni? Ikan timun ke ikan apa ni? Ikan exotic. Dia panggil ikan Jepun ni. Ikan Apollo ni makan ni. Ya exotic. Tu kalau ni kalau rod ni cantik lah. Dia dah kena karan. Tukar rod lah. Kerah. Dapat. Dapat geng, dapat. Kerapu selipar. Kau ambil dekat ni. Dekat yang nak ambil tapi ni buat ikan masin ni. Okay, stok ikan masin kita. Penuh tong lah ni. Gagon. Tak sikit lah, tak faham apa ni. Tak faham apa, boleh lah. Kita tapak tangan apa.
Oh, apa? Ikan tepi tu. Ada batu tau ni. Ada apa nama ni? Karang kan? Okey, ada ikan. Ada penyu tang tu. Ingatkan apa lalu kan? Bukan. Lalu tu tadi memang. Ini penyu pula. Sebab dia ada nampak betul-betul sirik dia. Ya, sekarang ni penyu ah. Ha. Tapi nampak badan dia. Dia nampak kepala penyu. Penyu lah. Tak payah pergi Terengganu Pulau Pangkor pada penyu. Sudah Pulau Pangkor pada penyu kan? Apa dia tahu. Ada penyu kan? Penyu ada. Tu naik. Dia naik ya. Penyu. Rasa dah air balik. Penyu. Oh tu. Wah. Dia tengok kita tadi. Mana dah pergi? Ha? Dia dah selam. Okay, kat Pulau Pangkor geng. Jumpa penyu. First time jumpa penyu ah. First time jumpa penyu live. Okay, dekat Pulau Pangkor. Ada tadi duduk kat sini tadi. Jangan makan kita punya casting makan dah. Tengok dia sama tuan mana. Dah hilang. InsyaAllah. Monster. Syok ah. Orang tengah sibuk-sibuk je pergi makan. Sibuk. Ikan apa ni? Ikan tipun. Ikan apa? Oh. Ikan tipun. Tipun guys, ikan timun guys, ikan apa tak lah. Besar ni. Ikan. Besar tau. Boleh nampak ikan kat bawah tu. Ayah. Oh, saya sapak tangan. Saya nampak ikan. Nampak ikan banyak Tu kat situ kat bawah. Tengok. Nampak karang tadi. Okey, kita tangkap gambang tu yang ni. Hilang. Hilang. Ayah makan kat ayah. Sakit. Oh, dapat. Dapat. Ya benar. Ada dah. Ikan apa tu? Ikan Jepun. Makan ayah bangkut pula ni. Ambil ya. Besar ni. Ambil. Sarang dia lepas. Besar. Besar kau? Tak besar sudah dia. Kecil je. Salah yang penuh di kaki ni. Aduh. Flexing. Kutik ikan ni. Kita pindah dah. Banyak sangat kapur batu ni. Banyak lagi. Tak cukup. Stok sebulan. Apa ikan sama? Dah. Cukup. Guys, ikan ni bertukar jadi ke mana? Okey geng, dah tengah hari dah. Kat petang lah. Tadi kami try trolling pun tak ada ikan lah. Trolling tak ada ikan. Lepas tu bila saya pergi tengah sikit, main jig lah. Dia mabuk pula. Dia mabuk. Jadi saya main tepi-tepi ni. Jadi sebab dah lama teringin nak try casting sotong kan. Keting-keting tak ada pun. Tak kena tempat kot. Belah-belah sana ke dia pun buat dia pun casting kan, tengok nipah apa semua tu kan. Ni kawasan lain. Tapi tengok macam ada cantik ke ni, nampak macam ada sotong kan. Wah, dah ada ikan. Tak ada ni tak dapat. Lepas tu yang ada apa ikan kapur lah. Kapur dengan ikan karang, kawasan karang Okey, kita teruskan lagi kita pergi main belah-belah sana pula. Ikan. Bottom pula kita, bottom sikit. Balik Kita try umpan ikan. Ikan tak ada ekor. Tapi dia bila saya bawa ke tepi, dia dah tak mabuk dah lah. Dah okey balik.
Okay, kita boleh masuk tengah balik lagi. Cuba trolling lagi. Tak tahu ada lalu lah. Ada, tapi dia ada. Tang kan, kita masih mencari gorgon lagi. Main jeep balik. InsyaAllah ada kot. Lagi ada ni. Air dah kuat lah. Okay, kita join geng kayak sini. Duduk jeep kayak. Pernah dapat tang ni? Pernah dapat sini? Ya, pernah. Gorgon lah? Ha? Gorgon? Boleh lah, boleh lah. Iya, iya. Ada ke? Boleh. Kita main kat mana ni, Ai? Eh, Masjid Pangkor. Masjid Terapung Pangkor. Ni hero Pangkor duk mengai kot ni no. Oh, katanya sini Itu banyak duk mengai sotong. tu. Tu ada sotong apa ni? Try sotong ni. Katanya dah. Oh, kita try dekat sini. Apa ni? Rumah ke apa ni? Ada dekat. Oh, kita try depan ni. Kan? Sangkut tu. Tak ada tadi. Tadi ada lah tapi lah sangkut. Tunggu. Keluar. Ha, tunggu dia. Kendok sikit ya. Tunggu dia. Kena tunggu dia keluar tarik. Oh, besar tadi. Ha, tu lah. Tahu tak tahu. Memang besar kalau tak dapat tu memang besar. Saya tadi saya pun besar tapi tak dapat. I feel you. Ai dapat ya. Dapat ke? Dapat ke? Keluar. Jangan duduk dalam tu. I strike. Oi, dah apa? Bolos. Ikan bolos buat lauk. Ombak kuat. Nak balik dah ni. Ombak semakin kuat. Okay, kita duduk sekejap lagi, lepas tu kita balik. Ha? Umpan. Udang. Ambil. Dekat lah tekan besar. Ikan bolos lah tu. Air kat lah yang tekan air. Air besar. Air gorgon. Dia cuba makan tapi tak dekat. Ha. Dia kecil. Dia mengai gorgon. Oh, habis. Tekan dia besar. Oh, besar. Oh, besarnya. Saja dia. Ikan apa? Ni ikan saja. Ni apa ni? Nampak kita ni. Macam apa tebai pipi kot. Ha? Ikut sebab ulat Ya. Tengok, cuba tengok. Dia tebal. Lepas tu tepi ni Dia terbaik. tu lah, tepi ni macam kerut. Tebai pipi. Pisi tu juga.
Okay geng, dah sampai di penghujung video. Jadi kami nak balik ni, jadi inilah hasil-hasilnya. Okey, ni Apa? ikan apa? Kepada subscriber dan viewer di sana yang boleh tahu tu ikan apa kan, Komen ha. komen di bawah. Komen. Siapa ni? Kami pun tak pasti siapa. Okey, yang ni ya. Masa itu dah sebut dah. Member dah beritahu tapi terlupa ikan apa ni. Okey, betul ni ikan apa? Kapur lah. Ini kapur selipar. Lepas ni saya buat ikan masin lah. Kalau goreng dia lihat. Itu ikan bolos. Okey. Tak ada ikan lah kumpau kita. Tak kumpau lah tapi gorgon tak ada. Tak ada gorgon. Tak ada gorgon. Tak ada gorgon ni. Sana ni. Nak? Kena bawa. Nak juga lah, dapat mandi tadi. Tak jumpa penyu kan. Penyu macam-macam jumpa. Okey. Okey, ada apa kata terakhir? Okay, jangan lupa subscribe, share, komen, like video ni. Okay, mantap. Assalamualaikum. Aku mengenai warriors Pahlawan anjing di sekolah aku cikgu di laut. Aku pemancing, kaki mancing bukan kaki kencing. Bottom jigging, casting popping, semua bedal. Mengenai warriors, warriors, warriors. Wow, oh. Jiwa kena genta, hujan ribut tofan, ombak bergelombang. Aku tidak goyang, aku tidak takut, tidak kalut, tidak semput. Mengair